Dalam dilema, nak tunggu keputusan rayuan atau proceed ke kolej swasta? Okey, cantik soalan ini. Bagi menjawab soalan ini, saya nak minta bantuan tuan-puan tolong save video ini. Kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang mungkin mengalami situasi yang sama. Dan tolong komen dekat ruangan komen. Anda yang berpengalaman dalam program-program ataupun pergi ke kolej swasta TVET, anda komen dekat ruangan komen supaya at least mereka yang melihat video ini dapat jawapan yang boleh mereka membuat keputusan untuk masuk ke program TVET. So untuk makluman anda, sekarang ini adalah tempoh rayuan untuk anda memohon program-program TVET di UP_TVET. Cabaran mereka yang nak buat rayuan ni dia ada dua. Satu adalah bila mereka nak mohon program yang mereka minat, dia terhad. Tak semua program yang mereka minat tu dah ada sebab kapasiti dah penuh. So bila kapasiti dah penuh, anda memang tak boleh buat apa-apa sebab kapasiti tu memang terhad kepada contohnya 100 orang sahaja. Dia tak boleh ambil lebih. So itu cabaran yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan minat. Ada juga student-student kita yang ingin memilih program-program yang mereka minat tapi tak dapat. Sebabkan antaranya salah satunya kapasiti penuh tadilah, dan juga mereka terpaksa memilih program-program yang mereka rasa macam tak minat lah. So cadangan saya adalah proceed pergi ke kolej institusi UP_TVET Flexi, di mana program-program di bawah UP_TVET Flexi adalah di bawah kolej-kolej swasta. Dan untuk makluman anda, sebenarnya program-program kemahiran yang anda minat banyaknya berada di kolej swasta. So anda jangan risau, anda boleh pergi dekat UP_TVET Flexi. Contohnya anda minat dalam bidang digital marketing, anda tengok kat situ ada lebih satu ataupun dua kolej yang menawarkan program yang anda minat. So sekurang-kurangnya anda ada option untuk anda sambung belajar di bidang yang anda minat. Jangan risau, swasta ataupun kerajaan sama je, di mana semua kolej swasta di bawah UP_TVET diiktiraf dan ditauliah oleh pihak institusi kemahiran TVET.